Ramadan akan pergi, tetapi tarbiyahnya jangan pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Aidilfitri sering kita sambut sebagai satu hari kegembiraan. Hari berkumpul dengan keluarga, sahabat dan orang tersayang. Tetapi dalam Islam, Aidilfitri bukan sekadar hari untuk kita bergembira. Ia sebenarnya satu hari yang besar bagi menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melalui madrasah Ramadan selama sebulan lamanya. Hari raya adalah hari kemenangan, kemenangan melawan nafsu, kemenangan dalam ketaatan dan kemenangan kerana kita telah memanfaatkan Ramadan sebaiknya. Sebab itu Islam mengajar kita beberapa sunnah Nabi SAW dalam menyambut Aidilfitri, supaya kegembiraan itu tidak kosong tanpa ada sebarang makna. Yang pertama, sunnah yang besarnya adalah bertakbir pada permulaan malam hari raya. Amalan sunnah yang sangat-sangat utama ialah bertakbir pada malam Aidilfitri. Takbir Aidilfitri yang mungkin berbeza dengan waktu pada Aidul Adha, ianya bermula selepas maghrib malam hari raya itu sehingga imam keluar untuk menunaikan salat hari raya secara beramai-ramai. Ini bertepatan dengan firmanullah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, membesarkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur setelah mana disempurnakan bilangan sebulan Ramadan itu. Takbir ini bukan sekadar lafaz di bibir sahabat-sahabat. Ia adalah cara kita membesarkan Allah, mensyukuri nikmat Ramadan dan mengingatkan diri bahawa kejayaan kita beribadah bukan kerana kekuatan kita, tetapi kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Seterusnya, sunnah yang perlu untuk diperhatikan adalah mandi dan memakai pakaian terbaik untuk menunaikan salat Aidul Fitr. Sunnah kedua ini adalah mandi sebelum keluar salat hari raya. Al-Imam Nawawi menyebutkan bahawa para ulama sepakat tentang sunnah mandi sebelum menunaikan salat Aid. Dan Nabi SAW juga memakai pakaian terbaik pada hari raya. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah. Kana lin-Nabi SAW jubbatun yalbasuha lil-Eidaini wa yaumil Jumu'ah. Nabi SAW memiliki jubah khusus yang baginda gunakan untuk Aidilfitri dan Aidul Adha. Dan itu juga digunakan pada hari Jumaat.